Lebih setengah abad yang lalu, seorang lelaki merantau ke tanah Melayu. Namanya arwah Haji Abu Bekar. Beliau bukan datang sebagai orang kaya, tetapi sebagai seorang pedagang, membawa semangat berniaga dan keinginan untuk membina sesuatu yang lebih besar. Pada ketika itu, pasaran tempatan masih belum banyak pilihan produk pengguna, dan di sinilah arwah Haji Abu Bekar melihat peluang. Beliau terlibat dalam membawa masuk dan mengembangkan produk pengguna, termasuk gula-gula berfungsi yang akhirnya dikenali ramai sebagai Hex. Dari usaha kecil, perlahan-lahan ia membina kepercayaan. Dari kepercayaan, lahirnya jenama. Tahun demi tahun, legasi ini tidak berhenti di situ. Ia diteruskan oleh generasi seterusnya, dan nama yang membawa legasi ini ke tahap lebih tinggi ialah Datuk Seri Barkas Ali Haji Abu Bekar. Di bawah kepimpinan beliau, operasi perniagaan menjadi lebih tersusun, lebih strategik dan lebih besar skalanya. Jenama-jenama ini tidak lagi sekadar produk biasa, tetapi menjadi sebahagian daripada industri pengguna di Malaysia. Syarikat yang memainkan peranan penting dalam perjalanan ini ialah Kino Biotech Group, iaitu sebuah kumpulan syarikat tempatan yang terlibat dalam pembangunan, pembuatan dan pengedaran produk pengguna. Di bawah ekosistem